Satu pengalaman 48 jam di Cape Town yang mengubah kehidupan elit Malaysia. Anda semua, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Adakah benar-benar wujud sebuah negara di mana seseorang boleh mempercayai orang lain tanpa ragu-ragu? Raihana binti Azmi, seorang pelajar berusia 17 tahun dari sekolah berasrama penuh berprestij di Kuala Lumpur College Diraja Tuanku Abdul Rahman, menyuarakan soalan ini kepada saya dengan suara yang bergetar. Sepanjang 20 tahun saya berkecimpung dalam pendidikan antarabangsa, ini adalah kali pertama saya menyaksikan pandangan hidup seorang pelajar berubah secara radikal dalam tempoh yang begitu singkat. 25 orang pelajar terpilih dari Malaysia dijadualkan menghadiri program intensif di University Auckland, New Zealand, namun banjir besar yang melanda kawasan itu menyebabkan keadaan darurat. Penerbangan mereka terpaksa dialihkan dan mendarat cemas di lapangan terbang antarabangsa Cape Town CTIA, Afrika Selatan. Tahukah anda, hanya dalam tempoh 48 jam yang tidak dijangka di tanah Afrika Selatan, dunia 25 orang pelajar elit dari sekolah yang berusia lebih 130 tahun ini berubah sepenuhnya. Daripada pengalaman yang tidak disangka-sangka di CTIA, pemandangan yang tidak dapat dilupakan di Boca Up, sehinggalah detik menyentuh hati di Stellenbosch. Mengapa mereka yang berasal dari generasi yang kini menikmati kemakmuran di Malaysia, menangis tanpa henti di Afrika Selatan? Di negara ini, keindahan hati manusia adalah satu perkara yang biasa. Kata-kata penuh emosi ini, yang diucapkan oleh Johan bin Musa, pelajar berusia 16 tahun, kepada wartawan Malaysia, telah mencetuskan gelombang besar dalam masyarakat kita. Apa yang sebenarnya mereka lihat dan rasai di Afrika Selatan? Mengapa pelajar-pelajar dari sekolah berprestij 130 tahun itu begitu terpesona? Kini, saya akan menceritakan rakaman 48 jam yang menakjubkan yang disaksikan sendiri oleh saya, seorang guru Malaysia berpengalaman 20 tahun. Sebelum kita mulakan, jika anda sudi menekan butang suka dan langgan, ia akan menjadi sokongan besar untuk saya terus berkongsi kisah-kisah menakjubkan dari dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puan Eliza Chong Abdullah dan saya telah mengajar bahasa Inggeris dan kesusasteraan selama 20 tahun di Kolej Diraja Tuanku Abdul Rahman, sebuah institusi elit di Kuala Lumpur. Saya telah melawat pelbagai sistem pendidikan di seluruh dunia. Tetapi peristiwa yang saya alami di lapangan terbang antarabangsa Cape Town pada musim bunga tahun lepas kekal sebagai memori paling menyentuh perasaan dalam kerjaya saya sebagai pendidik. Pada hari itu, saya mengiringi sekumpulan pelajar yang istimewa, 25 pelajar paling cemerlang dari Kolej Diraja. Mereka berusia antara 16 hingga 18 tahun, semuanya berasal dari keluarga atasan Malaysia, anak hakim, anak profesor universiti dan anak ahli perniagaan terkemuka calon elit yang diharapkan untuk memimpin masa depan Malaysia. Tenaga pengajar yang mengiringi juga adalah yang terbaik, diketuai oleh Tuan Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh. Semua guru memegang ijazah sarjana atau kedoktoran. Tujuan asal lawatan ini adalah untuk mendedahkan mereka kepada sistem pendidikan hemisfera selatan yang maju di University Auckland dan meluaskan perspektif mereka sebagai pemimpin global masa hadapan. Mereka sepatutnya menghabiskan 10 hari di Auckland, menghadiri kuliah, sebelum kembali ke Kuala Lumpur. Namun, banjir bersejarah di Pulau Utara New Zealand menyebabkan lapangan terbang antarabangsa Auckland ditutup buat sementara waktu, memaksa pendaratan cemas. Para pelajar menjadi cemas. Kebanyakan mereka hanya mengenali Afrika Selatan sebagai negara Nelson Mandela, hidupan liar dan cabaran sosial. Beberapa orang pelajar meluahkan kebimbangan bahawa layanan terhadap orang asing di benua Afrika mungkin kurang mesra. Berdasarkan sejarah dan tanggapan sedia ada masyarakat Malaysia, kebimbangan itu wajar. Pengetua juga pada mulanya bimbang, khawatir bagaimana untuk menjelaskan perubahan jadual mendadak ini kepada ibu bapa, terutamanya ibu bapa pelajar dari sekolah berprestij sedemikian. Tetapi, apabila kami menghampiri lapangan terbang antarabangsa Cape Town, CTIA, situasi yang sama sekali berbeza dari jangkaan kami mula terungkap. Komunikasi daripada pihak syarikat penerbangan sangat terperinci dan sopan. Mereka memberitahu bahawa sebuah pasukan sokongan khas segera ditubuhkan untuk rombongan pelajar asing yang mendarat cemas, lengkap dengan kaki tangan pelbagai bahasa. Tahap persediaan ini jarang dilihat di KLIA sendiri, di mana keadaan mendadak biasanya hanya mendapat sokongan minimum. Pendaratan juga berjalan lancar, komunikasi dengan menara kawalan tepat dan semua pergerakan darat seolah-olah telah dirancang lebih awal, seolah-olah kami penerbangan berjadual. Namun, kejutan sebenar bermula apabila kami melangkah masuk ke terminal lapangan terbang. Apa yang akan berlaku dalam 48 jam seterusnya akan mengubah pandangan hidup 25 pelajar cemerlang ini secara menyeluruh.
Saat kami memasuki terminal CTIA, ekspresi pelajar berubah serta-merta. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang beroperasi sepenuhnya. Kaki tangan pembersihan sentiasa bekerja, kaunter maklumat sentiasa berpenghuni dan semua kemudahan beroperasi pada tahap tertinggi. Betulkah ini lapangan terbang di Afrika? Tanya Raihana, pelajar berusia 17 tahun, kepada saya. Mereka terkejut dengan perkhidmatan 24 jam kerana perkhidmatan di KLIA atau di mana-mana lapangan terbang lain yang mereka tahu selalunya terhad selepas jam 10 malam. Panduan ke prosedur imigresen juga menakjubkan. Walaupun kemasukan sekumpulan besar pelajar asing secara tiba-tiba, kaki tangan sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka segera menyediakan laluan khas untuk rombongan pelajar dan menempatkan jurubahasa yang fasih berbahasa Inggeris. Perkara yang paling menyentuh hati ialah reaksi kaki tangan apabila mereka mengetahui kami dari Malaysia. Tanpa sebarang keraguan, mereka memberikan layanan yang lebih mesra. Pelajar kami pada mulanya tegang kerana mereka pernah mendengar atau bimbang tentang layanan dingin terhadap orang Asia di luar negara, tetapi di sini ia sama sekali berbeza. Jurubahasa mengambil masa untuk bertanya tentang umur dan situasi pelajar, menawarkan sokongan yang paling sesuai. Tuan Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh Kagum menyatakan sukar untuk mendapatkan tahap sokongan pelbagai budaya sebegini walaupun di KLIA. Beliau amat tersentuh dengan sikap kaki tangan yang menerangkan segala-galanya dengan perlahan dan teliti, mengambil kira usia pelajar. Ia bukan sekadar memproses prosedur, tetapi terdapat keprihatinan yang hangat untuk menenangkan pelajar asing yang cemas. Prosedur juga pantas. Kami bersedia untuk prosedur kecemasan yang rumit atau menunggu lama, tetapi semuanya diselesaikan dengan lancar. Kaki tangan dengan rela hati membantu mengisi pelbagai dokumen, menghilangkan halangan bahasa. Lebih menakjubkan, mereka menawarkan untuk membantu kami menghubungi hotel yang pada asalnya ditempah di Auckland. Cadangan penginapan kecemasan di bandar Cape Town juga sempurna, dengan penerangan terperinci tentang ciri-ciri dan kelebihan beberapa hotel mesra pelajar. Johan, pelajar 16 tahun, terkejut, berkata kaki tangan di sini jauh lebih mesra daripada pegawai imigresen yang biasa ditemui di Malaysia. Beliau menyifatkan layanan yang mesra ini jarang dialami, berbanding layanan birokratik yang sering ditemui. Kawasan pengambilan bagasi juga penuh kejutan. Semua 25 beg pelajar muncul dalam masa 20 minit. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata, menunjukkan dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan tiba. Kecekapan ini benar-benar mengagumkan pelajar, memandangkan kelewatan bagasi adalah perkara biasa di Malaysia. Apabila kami meninggalkan lapangan terbang, kata-kata pengetua masih terngiang-ngiang di hati saya. Saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 35 tahun. Tetapi ini adalah kali pertama saya menyaksikan tindak balas kecemasan yang begitu sempurna. Saya amat kagum dengan sistem yang menyediakan segalanya terlebih dahulu, memastikan pengguna tidak merasa cemas langsung dalam situasi yang tidak dijangka. Dalam bas menuju ke hotel, mendengar perbualan pelajar, saya mula mempunyai persepsi baharu tentang Afrika Selatan. Pada masa itu, saya belum terbayang betapa besar perubahan yang akan dialami oleh pelajar ini dalam 48 jam seterusnya. Dalam perjalanan ke hotel, keajaiban sebenar yang pertama bermula. Pemandangan Cape Town yang dilihat dari lebuh raya pada waktu malam benar-benar mengatasi jangkaan pelajar. Lautan cahaya di kedua-dua belah lebuh raya, keindahan kumpulan bangunan yang terancang semua pelajar melekapkan wajah ke tingkap bas. Pengetua kagum menyatakan pembangunan bandar pada skala ini jarang dilihat walaupun di Malaysia. Beliau terutamanya kagum dengan taman-taman dan kawasan hijau yang diletakkan secara sistematik di setiap kawasan, mewujudkan keharmonian yang indah antara kawasan perumahan dan komersial. Apabila kami menghampiri kawasan bandar, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Walaupun sudah melepasi pukul 11 malam, bandar itu terang benderang dan ramai orang bergerak bebas. Pemandangan yang paling mengejutkan ialah wanita muda berjalan sendirian. Pemandangan wanita berjalan sendirian dengan selamat pada larut malam adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dilihat di Malaysia, di mana ia dianggap sangat berbahaya. Negara ini sungguh selamat, ya? Raihana bertanya dengan terkejut. Daftar masuk hotel membawa keajaiban baharu. Kaki tangan kaunter bukan sahaja menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang fasih, tetapi memahami bahawa kami adalah rombongan pelajar dan segera menawarkan perkhidmatan yang paling sesuai. Walaupun tiba lewat malam, mereka memberikan maklumat terperinci daripada masa sarapan keesokan harinya hingga ke kemudahan berdekatan. Memahami bahawa kami berada di Cape Town secara tiba-tiba, mereka juga menyediakan maklumat pelancongan.
Yang paling mengesankan ialah perasaan sambutan yang ikhlas, kehangatan yang melangkaui perkhidmatan komersial. Dan yang paling penting, tidak ada layanan istimewa atau rasa berhati-hati kerana kami adalah rakyat Malaysia. Melihat ekspresi pelajar dalam lift menuju ke bilik, saya dapat merasakan persepsi mereka tentang Afrika Selatan berubah dengan pantas. Kanak-kanak yang beberapa jam lalu menunjukkan kebimbangan tentang negara asing kini penuh dengan rasa ingin tahu dan harapan. Keesokan paginya, pengalaman Cape Town yang sebenar bermula. Dan kejutan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar Malaysia ini bukanlah sesuatu yang biasa. 48 jam yang akan mengubah nilai, pandangan sosial dan pandangan hidup mereka kini akan bermula. Sekitar jam 7 pagi, beberapa pelajar yang bangun awal kerana jet lag mula mengadu lapar. Saya risau, sukar untuk mencari restoran yang dibuka seawal itu di Malaysia. Apabila saya bertanya di kaunter hotel, kaki tangan menjawab dengan senyuman mesra, ada restoran keluarga 24 jam, hanya 3 minit berjalan kaki. Ia popular di kalangan pelajar. Saya benar-benar terkejut mendengar ada restoran 24 jam, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Malaysia. Saya dan 8 orang pelajar berjalan ke restoran keluarga itu. Walaupun baru jam 7 pagi, jalan sudah sibuk dengan orang pekerja yang pergi bekerja, orang yang berjoging dan orang yang keluar dari kedai serbaneka. Walaupun Kuala Lumpur biasanya sunyi pada waktu awal pagi, Cape Town seolah-olah sudah memulakan harinya. Apabila kami membuka pintu restoran, udara hangat dan aroma makanan yang lazat menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah menikmati sarapan. Seorang lelaki pertengahan umur bersarapan sambil membaca surat khabar, seorang wanita muda bekerja sambil melihat tablet dan pekerja yang kelihatan letih selepas shift malam. Sebaik sahaja melihat menu, pelajar-pelajar terkejut dengan harga yang sangat murah. Set pancake berharga kira-kira RM15 dan nasi goreng, omelet berharga kira-kira RM20. Berbanding dengan kos sara hidup di Malaysia, harganya luar biasa murah. Untuk mendapatkan makanan tahap ini di KL, anda memerlukan sekurang-kurangnya RM50. Pelayan yang mengambil pesanan kami sama sekali tidak terkejut melihat kami sebagai orang asing. Sebaliknya, dia menerangkan menu dalam bahasa Inggeris dan mencadangkan hidangan yang sesuai untuk pelajar. Dia juga memberikan butiran bahan untuk pelajar yang mempunyai alahan. Kelajuan hidangan dihidangkan juga menakjubkan. Dalam masa kurang daripada 7 minit selepas memesan, semua hidangan dihidangkan di atas meja. Pancake, omelet, sandwich. Pelajar separuh ingin tahu, separuh teruja untuk mencuba hidangan barat versi Afrika Selatan yang pertama kali mereka lihat. Tetapi sebaik sahaja merasainya, ekspresi mereka berubah. Yang paling mengejutkan ialah omelet. Walaupun kelihatan serupa dengan omelet yang dimakan di Malaysia, rasanya sama sekali berbeza. Teknik memasak telur sangat baik dan gabungan dengan nasi, inti di dalamnya sangat lazat. Johan menghabiskan 3 keping pancake dalam sekelip mata. Dia kagum, mengatakan mustahil untuk makan sesuatu yang begitu lazat dengan harga ini di Malaysia. Reaksi pelajar yang makan sandwich juga menarik mereka terkejut dengan kualiti roti yang tinggi dan kagum dengan kesegaran inti. Pelayan tersenyum dan memuji selera makan mereka. Apabila membayar bil, kami terkejut lagi. Walaupun 8 orang makan sehingga kenyang, jumlah bil tidak sampai 120 sontris. Jika makan pada tahap yang sama di Malaysia, ia akan menelan belanja sekurang-kurangnya RM250. Pelayan mengira baki dengan tepat, memberitahu kami untuk datang lagi dan mencadangkan menu lain. Kebaikan sebegini jarang dialami di restoran di Malaysia. Selepas keluar dari kedai, pelajar-pelajar meluahkan rasa kagum, makanan sedap, harga murah dan layanan pun hebat, kata Raihana. Seorang pelajar lain berkata, saya pasti akan merindui omelet ini apabila pulang ke Malaysia. Ada juga yang berkata ingin tinggal di Afrika Selatan untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Apabila kami berjalan, sudah tiba waktu puncak. Orang ramai bergerak pantas, tetapi ketertiban dikekalkan dengan sempurna. Di lintasan pejalan kaki, semua orang mematuhi lampu isyarat dan pejalan kaki serta penunggang basikal bergerak dalam harmoni yang indah. Pemandangan komuter pagi di Kuala Lumpur lebih huru-hara dan kurang teratur. Dan perkara yang paling mengejutkan kami ialah pandangan orang yang lalu lalang. Tiada sesiapa yang memberikan pandangan istimewa kepada kami yang berbangsa Malaysia. Tiada pandangan ingin tahu, pandangan berhati-hati atau pandangan diskriminasi. Mereka hanya melayan kami seperti orang lain. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami juga kagum dengan kebersihan bandar, tiada sampah dan semuanya dijaga dengan indah. Kami melihat pekerja pembersihan bekerja sejak awal pagi. Keseluruhan bandar berfungsi seperti satu organisasi gergasi.
Tidak seperti Kuala Lumpur, di mana hanya kawasan pelancongan yang bersih, manakala kawasan perumahan sering kotor. Cape Town berbeza. Apabila tiba di lobi hotel, pelajar lain juga sudah bangun. Mereka bertanya ke mana kami pergi. Apabila kami menceritakan tentang sarapan pagi, semua orang berasa cemburu dan meminta untuk dibawa bersama pada waktu lain. Begitulah bermulanya pagi pertama kami di Afrika Selatan. Hanya dalam beberapa jam, ekspresi pelajar telah berubah sepenuhnya. Wajah yang penuh kebimbangan telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Pada masa ini, kami tidak menyedari betapa pengalaman menakjubkan yang akan datang akan mengubah nilai mereka. Pada jam 10 pagi, kami memulakan penjelajahan Cape Town yang sebenar. Destinasi pertama ialah stesen kereta api bawah tanah pusat. Saya mahu mereka merasai sendiri pengangkutan awam Afrika Selatan. Sebaik sahaja memasuki stesen, ekspresi pelajar mula berubah. Eskalator dipasang menggantikan tangga, jadi mereka tidak perlu membawa beg yang berat. Selain itu, lift dipasang di mana-mana, menunjukkan reka bentuk universal yang menyeluruh. Walaupun stesen kereta api bawah tanah di Malaysia lama dan suram, stesen Cape Town kelihatan moden dan cerah. Ia bersih dan mempunyai pencahayaan yang mencukupi. Sambil berjalan ke platform, mereka kagum dengan kebersihan stesen, lantai dan dinding dijaga dengan sempurna dan tiada sebarang grafiti atau kerosakan. Tanda panduan dipasang di mana-mana dalam bahasa Inggeris dan bahasa tempatan seperti Afrikaans, ex-Xhosa, memudahkan orang asing untuk menggunakannya. Apabila tiba di platform, keadaan agak sesak kerana waktu komuter. Namun, terdapat ketertiban yang menakjubkan dalam kesibukan itu. Semua orang beratur secara semula jadi dalam dua barisan, mengikut panduan menaiki kereta api yang dilukis di lantai. Ini pemandangan yang tidak pernah dilihat di Malaysia, kata Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh. Di Kuala Lumpur, orang ramai biasanya berebut-rebut untuk masuk dahulu. Apabila kereta api tiba, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Pintu dibuka dan orang ramai berpecah ke kedua-dua belah untuk memberi laluan kepada penumpang yang turun. Selepas semua orang turun, mereka mula menaiki kereta api dengan teratur. Tiada sesiapa yang memberi arahan, tetapi semua orang mengamalkan etika ini secara semula jadi. Raihana bertanya kepada saya, siapa yang mengajar peraturan ini? Saya menjelaskan bahawa tiada sesiapa yang mengajar, tetapi ia adalah budaya yang dipelajari secara semula jadi oleh kanak-kanak di Afrika Selatan sejak kecil, dan dia sangat tersentuh. Sebaik sahaja masuk ke dalam kereta api, mereka kagum dengan tahap keselesaan di dalamnya. Tempat duduk selesa dan tali pemegang dipasang pada ketinggian yang berbeza, menjadikannya mudah untuk semua orang. Yang paling mengesankan ialah kebersihan, tiada sampah di lantai, dan tempat duduk dijaga dengan indah. Sambil duduk dan melihat sekeliling, kami menyaksikan pemandangan yang paling menyentuh hati. Di stesen seterusnya, seorang lelaki tua yang bertongkat masuk. Seketika, beberapa penumpang berdiri untuk menawarkan tempat duduk mereka. Lelaki tua itu berterima kasih dan duduk. Melihat pemandangan ini, Johan, pelajar berusia 17 tahun, menitiskan air mata. Dia berbisik, kebaikan hati yang spontan begini jarang dilihat di Malaysia. Suasana di dalam kereta api juga mengesankan. Walaupun ramai orang, ia sunyi, tiada sesiapa yang bercakap kuat di telefon atau membuat bising. Kebanyakan mereka menghabiskan masa dengan senyap sambil melihat telefon pintar atau membaca buku. Yang paling mengejutkan ialah sekumpulan pelajar sekolah menengah yang sedang belajar di dalam kereta api. Mereka membuka buku rujukan, melihat senarai perkataan dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Pelajar-pelajar itu sangat rajin, kata Raihana dengan kagum. Pelajar Malaysia tidak belajar di luar sekolah, tetapi pelajar Afrika Selatan berbeza. Apabila tiba di stesen pertukaran, kami terkejut lagi. Strukturnya kompleks dengan pelbagai laluan bersilang, tetapi papan tanda panduan sangat jelas sehingga kami tidak tersesat. Peta laluan berkod warna, panduan terperinci untuk setiap pintu keluar, maklumat tentang kemudahan berdekatan semuanya direka bentuk agar mudah difahami secara intuitif. Apabila tiba di Waterfront dan keluar ke jalan raya, pemandangan yang luar biasa terbentang di hadapan kami. Papan tanda yang terkenal dan lampu neon, beratus-ratus orang bergerak serentak pelajar terdiam. Namun, walaupun kelihatan huru-hara, sebenarnya terdapat ketertiban yang sempurna. Orang ramai mengalir secara semula jadi, bergerak ke destinasi masing-masing dengan cekap tanpa bertembung. Inilah lambang Afrika Selatan, kata pengetua, keharmonian dalam kepelbagaian keseimbangan sempurna antara kebebasan individu dan ketertiban kolektif.
Semasa berjalan melalui bandar, pelajar membuat penemuan baharu satu demi satu, kebersihan bandar, kepelbagaian kedai dan yang paling penting, keramahan orang ramai. Apabila kami tersesat, seorang penduduk tempatan dalam bahasa Inggeris membantu menunjukkan arah. Apabila singgah di kedai buku, pelajar terpegun. Kedai buku gergasi dengan beberapa tingkat dan sejumlah besar buku disusun dengan kemas. Walaupun pada hari bekerja, ramai orang membaca. Rakyat Malaysia juga suka membaca, tetapi tidak sebanyak ini, kata Raihana. Keinginan rakyat Afrika Selatan untuk mendapatkan ilmu sangat menakjubkan. Semasa berehat di kafe, pelajar membincangkan pengalaman hari itu. Kami diajar bahawa Malaysia adalah negara maju, tetapi apabila melihat Afrika Selatan, kami sedar banyak perkara yang perlu kami pelajari, kata Sarah, pelajar berusia 18 tahun. Johan menambah, pelajar Afrika Selatan belajar walaupun di dalam kereta api. Kami pula melupakan pelajaran sebaik sahaja sekolah tamat. Pada sebelah petang, kami menuju ke Bokap. Saya ingin menunjukkan kepada mereka pusat budaya muda. Pelajar-pelajar terkejut dengan suasana meriah di kawasan warisan itu, tetapi di sini juga, ketertiban dikekalkan. Perkara yang paling mengesankan ialah pada waktu malam, walaupun selepas pukul 9 malam, ramai gadis sekolah menengah pulang ke rumah bersendirian dengan selamat. Mereka membeli belah di kedai serbaneka dan pelajar pulang dari pusat tuition. Di Malaysia, keluar pada waktu malam dianggap berbahaya, tetapi di sini, ia adalah pemandangan biasa. Saya tidak percaya, kata Raihana kepada saya. Gadis seusia kami berjalan sendirian pada pukul 10 malam sama sekali tidak dapat dibayangkan di Malaysia. Apabila singgah di kedai serbaneka, terdapat penemuan baharu. Pembantu kedai shift malam adalah seorang wanita muda berusia awal 20-an, tetapi dia tidak kelihatan cemas sama sekali. Pelajar terkejut bahawa dia bekerja bersendirian sehingga larut malam. Jarang wanita bekerja sendirian pada waktu malam di Malaysia, kata Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh. Persekitaran sosial yang selamat sebegini tidak pernah dilihat di Malaysia. Pada pagi hari kedua, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sarah tiba-tiba jatuh sakit dan rebah, mungkin tekanan persekitaran baharu, dan usia 17 tahun. Saya dan pelajar lain keliru bagaimana untuk menangani kecemasan di negara asing. Saya segera menghubungi 112 nombor kecemasan. Yang mengejutkan, pengendali menjawab dalam bahasa Inggeris yang fasih dan mengatakan mereka telah menentukan lokasi yang tepat dan akan menghantar ambulans. Dalam masa kurang daripada 7 minit, ambulans tiba. Kelajuan respons ini menakjubkan, walaupun di tengah-tengah kesibukan Bokap jauh lebih baik berbanding sistem kecemasan di Malaysia. Keprofesionalan anggota paramedik sangat luar biasa. Sebaik sahaja tiba, mereka dengan cepat menilai keadaan pesakit dan memulakan rawatan kecemasan yang sesuai. Dengan mengambil kira bahawa pesakit adalah seorang wanita muda, mereka melakukan rawatan yang diperlukan dengan tepat dan penuh perhatian. Seorang paramedik menjelaskan keadaan dalam bahasa Inggeris yang mudah, meyakinkan kami yang cemas. Jangan risau, kami rasa ia adalah serangan haba ringan. Kami akan bawa dia ke hospital untuk pemeriksaan. Peralatan di dalam ambulans juga terkini. Mereka dapat memantau keadaan pesakit secara berterusan semasa dalam perjalanan dan ia dilengkapi untuk rawatan kecemasan lanjutan jika diperlukan. Hubungan dengan hospital telah dibuat dan mereka bersedia untuk memulakan rawatan sebaik sahaja tiba. Sebaik sahaja tiba di Pusat Perubatan Am Cape Town, kejutan baharu bermula. Bilik kecemasan sesak tetapi diorganisasikan dengan sempurna. Kawasan dibahagikan dengan jelas dan aliran pesakit direka bentuk dengan cekap. Sambutan di kaunter pendaftaran juga mengesankan. Terdapat kaunter khas untuk pesakit asing dan kaki tangan menjawab dalam bahasa Inggeris yang fasih. Mereka memberikan maklumat terperinci tentang prosedur insurans perubatan Malaysia. Sistem sokongan asing sebegini jarang terdapat di hospital di Kuala Lumpur. Semasa menunggu, jururawat secara berkala memeriksa keadaan Sarah. Mereka juga mengambil berat untuk menjelaskan keadaannya secara terperinci untuk menenangkan kebimbangan pelajar lain. Apabila pemeriksaan bermula, kami kagum dengan kepakaran doktor. Mereka mengambil kira keadaan psikologi pesakit muda dan bertanya tentang gejala dengan teliti. Ujian juga cepat. Keputusan ujian darah keluar dalam masa 40 minit. Diagnosisnya tidak serius kepenatan perjalanan dan serangan haba ringan yang boleh pulih dengan rehat dan penghidratan yang mencukupi. Namun, doktor menasihatkan pemerhatian selama beberapa jam. Dalam proses mendapatkan preskripsi dan pergi ke farmasi, kami mengalami pengalaman yang lebih menyentuh hati. Ahli farmasi mengambil kira usia dan gejala pesakit, menjelaskan segala-galanya daripada cara mengambil ubat hingga kesan sampingan.
Mereka juga mencetak arahan penggunaan ubat dalam bahasa Inggeris. Kejutan terakhir berlaku semasa membayar bil. Walaupun termasuk pemeriksaan kecemasan, ujian dan ubat, kosnya hanya 2/3 daripada kos perubatan di Malaysia. Tiada caj tambahan dikenakan kerana kami pesakit asing. Semasa meninggalkan hospital, Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh berkata, kami bangga dengan sistem perubatan Malaysia, tetapi perkhidmatan perubatan Afrika Selatan secara keseluruhannya menakjubkan. Terutamanya pertimbangan mereka terhadap orang asing dan sistem yang cekap banyak yang boleh dipelajari. Melalui pengalaman perubatan ini, persepsi pelajar tentang Afrika Selatan semakin mendalam. Mereka menyedari bahawa bukan sahaja kemajuan teknologi, tetapi keprihatinan manusia menjangkau setiap sudut masyarakat. Selepas kesihatan sara pulih, kami meneruskan penjelajahan Cape Town dan Stellenbosch. Destinasi pertama ialah sekitar Table Mountain. Sambil berjalan di Taman Nasional Table Mountain, pelajar memerhatikan budaya dan sejarah Afrika Selatan. Semua orang sangat sopan, kata Johan. Walaupun mereka sibuk melawat, mereka dengan rela hati membantu kami mengambil gambar. Untuk makan tengah hari, kami pergi ke kedai makanan jalanan yang terkenal dengan bani chow roti berinti kari versi Cape Malay. Pelajar kagum dengan bani chow yang disediakan di hadapan mereka oleh penjual. Ini barulah makanan sebenar Cape Town, kata Raihana. Ia sama sekali berbeza daripada hidangan yang mereka makan di Malaysia. Pelajar kagum dengan kemahiran dan tumpuan penjual. Mereka dapat merasakan kebanggaan artisan yang terselit dalam setiap hidangan. Inilah semangat ubuntu kemanusiaan yang sebenar, kata pengetua. Pada sebelah petang, kami bergerak ke Stellenbosch. Pengalaman menaiki keretapi moden juga baharu bagi pelajar. Walaupun bergerak pada kelajuan tinggi, dalamannya senyap dan selesa. Apabila tiba di stesen Stellenbosch, suasana bandar bersejarah itu menyambut kami. Kami melawat Muzium Stellenbosch atau Pusat Warisan Sejarah Bandar. Kami merasai budaya tradisional Afrika Selatan. Pelajar-pelajar kagum dengan suasana keemasan dan senyap. Teknologi moden dan budaya tradisional wujud bersama secara semula jadi, kata Raihana. Semasa berjalan di sekitar jalan-jalan lama, kami melihat kraf tangan tradisional, melihat artisan bekerja secara langsung. Pelajar merasakan kedalaman budaya Afrika Selatan. Jarang generasi muda di Malaysia mewarisi kemahiran tradisional sebegini, kata pengetua. Pada waktu malam, kami kembali ke stesen dan menikmati pemandangan malam. Pelajar terdiam melihat pemandangan bandar yang memukau dari tempat tinggi. Sukar dipercayai bahawa begitu banyak sejarah telah terkumpul dalam satu bandar, namun ia dipelihara dengan begitu indah, kata Johan. Pada pagi terakhir, pelajar bangun awal dan keluar untuk penjelajahan Cape Town terakhir mereka. Kami melawat ke Stellenbosch Botanical Garden. Mereka kagum dengan keindahan harmoni antara alam semula jadi dan buatan manusia. Keseimbangan ideal antara pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan pelancongan, kata mereka. Di Gereja Groot Kerk, sebagai contoh seni bina, mereka mengalami keindahan seni bina Cape Dutch. Mereka kagum dengan keharmonian sempurna antara bangunan dan persekitaran. Ia adalah dunia unik di mana kecantikan dan kefungsian digabungkan, kata Raihana dengan kagum. Makan tengah hari adalah hidangan istimewa Cape Malay, mungkin boboti atau hidangan tradisional. Pelajar terkejut dengan kualiti hidangan yang dihidangkan dengan indah seperti karya seni. Keseimbangan kualiti dan estetika sebegini tidak dapat difikirkan di Malaysia, kata pengetua. Pada pukul 3 petang, tiba masanya untuk menuju ke lapangan terbang antarabangsa Cape Town. Di dalam kereta api, pelajar mengimbas kembali pengalaman 48 jam mereka. Nilai kami telah berubah sepenuhnya, kata Johan. Raihana menambah, kami percaya Malaysia adalah negara maju, tetapi melihat Afrika Selatan, kami sedar banyak yang boleh dipelajari. Setibanya di CTIA, kekaguman pelajar berterusan. Mereka kagum dengan layanan sopan kaki tangan imigresen sehingga saat terakhir. Perkhidmatan sempurna dari awal hingga akhir, kata Sarah. Semasa menunggu di pintu pelepasan, pelajar melihat semula gambar-gambar mereka di Afrika Selatan. Saya pasti akan menunjukkan kepada keluarga dan menceritakan tentang Afrika Selatan, kata Raihana. Saya mahu belajar di Afrika Selatan pada masa hadapan, kata Johan. Apabila pesawat berlepas, melihat pemandangan Cape Town semakin menjauh dari tingkap, pelajar-pelajar menitiskan air mata. Selamat tinggal Afrika Selatan, kami pasti akan kembali, bisik seseorang. Saya sendiri menyedari kehebatan Afrika Selatan melalui 48 jam ini. Walaupun mempunyai pengalaman 20 tahun bekerja di Malaysia, integriti sistem dan kekayaan hati orang di sini adalah sesuatu yang istimewa.
Setibanya di Kuala Lumpur, pelajar segera mula bercerita kepada keluarga dan rakan-rakan, ibu bapa yang menjemput mereka di lapangan terbang terkejut dengan kegembiraan mereka. "Ayah, ini benar-benar negara yang menakjubkan," kata Raihana kepada bapanya. "Ia sama sekali berbeza daripada apa yang kami pelajari," kata Johan. Dalam masa 2 minggu selepas kepulangan, perubahan besar berlaku. Gambar dan video Afrika Selatan yang dimuat naik oleh pelajar di media sosial menjadi tular di kalangan belia Malaysia. Terutamanya video pelajar Afrika Selatan yang belajar di dalam kereta api telah ditonton lebih 150,000 kali. Komen-komen berduyun-duyun masuk, mempersoalkan sama ada pendidikan Malaysia benar-benar yang terbaik di dunia. Ramai juga yang bersuara bahawa kita perlu mencontohi sikap belajar pelajar Afrika Selatan. Di sekolah, terdapat juga impak besar. Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh melaporkan tentang sistem pendidikan Afrika Selatan kepada lembaga pendidikan yang menarik perhatian besar. Afrika Selatan mula dilihat sebagai sistem sosial yang ideal yang menggabungkan kecekapan dan kemanusiaan. Media Malaysia juga mengambil tindakan. Harian Kuala Lumpur menerbitkan artikel khas bertajuk "Kekayaan Hati Afrika Selatan yang ditemui oleh pelajar Malaysia yang mendapat sambutan hebat." Perubahan juga berlaku di kalangan ibu bapa. Bilangan pelajar yang ingin belajar di Afrika Selatan melonjak dan pendaftaran kelas bahasa Afrikaans, Inggeris meningkat 7 kali ganda. Acara di Pusat Kebudayaan Afrika Selatan sentiasa penuh. 4 bulan kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. 15 daripada 25 pelajar itu menyatakan hasrat untuk melawat Afrika Selatan semula dan sebenarnya merancang perjalanan keluarga. Raihana memujuk ibu bapanya dan menyertai program pembelajaran bahasa selama 3 minggu semasa cuti sekolah. Johan mula mempertimbangkan dengan serius untuk belajar di Universiti Afrika Selatan apabila tamat sekolah. Dia memberitahu ibu bapanya, "Walaupun Universiti Malaysia bagus, saya mahu mendapatkan pendidikan hati yang sebenar di Afrika Selatan." Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh juga menunjukkan perubahan. Beliau mencadangkan kajian sistem pendidikan Afrika Selatan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan keputusan dibuat untuk menghantar delegasi rasmi. "Terlalu banyak yang perlu kita pelajari," katanya. Setahun kemudian, saya menerima berita yang lebih mengejutkan. Kolej Diraja Tuanku Abdul Rahman menjalin hubungan sekolah kembar dengan sebuah sekolah swasta berprestij di Cape Town. Pertukaran pelajar tahunan dirancang. Sebagai kohort pertama program ini, 20 pelajar, termasuk Raihana dan Johan, akan belajar di Afrika Selatan selama 4 bulan. 48 jam itu mengubah hidup saya, kata Raihana. Kini, boom kajian Afrika Selatan sedang berlaku di Malaysia. Kaedah pendidikan Afrika Selatan telah diperkenalkan di banyak sekolah, dengan tumpuan terutamanya pada peningkatan pendidikan hati pelajar. Saya juga kerap memberi ceramah tentang sistem sosial Afrika Selatan di institusi pendidikan di Malaysia. Saya menjelaskan bahawa ciri-ciri masyarakat Afrika Selatan adalah keharmonian teknologi dan kemanusiaan, keseimbangan kecekapan dan keprihatinan, dan integrasi pertumbuhan individu dan pembangunan sosial. 48 jam yang tidak disengajakan itu membawa perubahan besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Kini, delegasi kajian pendidikan dari Malaysia melawat Afrika Selatan setiap bulan dan ramai peserta pulang dengan pengalaman yang sama. Yang paling mengesankan ialah perubahan jangka panjang peserta pelajar. Selepas pulang, sikap belajar mereka jelas berubah. Mereka meluangkan lebih banyak masa untuk belajar secara sukarela dan keprihatinan mereka terhadap orang lain semakin mendalam. Raihana kini belajar hubungan antarabangsa di Universiti Cape Town. Dia berkata dia mahu menggunakan kekayaan hati yang dipelajarinya di Afrika Selatan untuk menjadi jambatan antara kedua-dua negara pada masa hadapan. Johan kini mengambil jurusan kajian Afrika Selatan dan budaya di Universiti di Malaysia dengan matlamat untuk bekerja di Afrika Selatan pada masa hadapan. Beliau berkata beliau mahu mencipta model baharu yang menggabungkan pendidikan hati Afrika Selatan dengan kepelbagaian Malaysia. Pengetua Datuk Dr. Rahman Saleh kini mengetuai projek kajian Afrika Selatan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau berkata, "Dalam pendidikan, kita mempunyai banyak perkara yang perlu dipelajari dari Afrika Selatan. Saya sendiri telah menghargai semula nilai sistem sosial Afrika Selatan melalui pengalaman ini. Berbanding dengan 20 tahun pengalaman saya di Malaysia, masyarakat Afrika Selatan mempunyai elemen khas pendidikan hati. Kini, saya berkhidmat sebagai penyelaras pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya mengiringi ratusan pelajar Malaysia ke Afrika Selatan setiap tahun dan semua orang pulang dengan pengalaman yang sama. Yang paling mengesankan ialah matlamat hidup pelajar berubah secara drastik melalui pengalaman di Afrika Selatan."
Mereka mula berfikir tentang menyumbang kepada masyarakat secara keseluruhan, bukan sekadar mencari kejayaan individu. Pendaratan cemas akibat banjir di New Zealand sememangnya kejadian yang tidak dijangka. Tetapi ia mengubah kehidupan 25 orang muda yang cemerlang dan memberi impak besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya masih ingat hari itu, sambil menunggu pesawat di lapangan terbang, ekspresi pelajar yang penuh kebimbangan dan senyuman berseri mereka yang penuh harapan dan kekaguman 48 jam kemudian. Kekuatan sebenar Afrika Selatan bukan sahaja terletak pada teknologi canggih atau sistem yang cekap. Ia terletak pada budaya yang menghargai manusia, keprihatinan terhadap orang lain dan keharmonian sosial secara keseluruhan. Saya berharap lebih ramai belia Malaysia akan mengalami wajah sebenar Afrika Selatan dan saya berharap pengalaman itu akan memperkayakan kehidupan mereka dan mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua negara. Kisah 48 jam yang bermula secara kebetulan kini menjadi jambatan besar yang menghubungkan kedua-dua negara. Saya belajar di Afrika Selatan bahawa pendidikan bukan hanya tentang mengajar pengetahuan, tetapi tentang memupuk hati. Itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini, bagaimana kisah menakjubkan pelajar elit Malaysia yang mendarat cemas di Afrika Selatan akibat banjir di New Zealand dan mengubah pandangan hidup mereka dalam masa 48 jam. Sila tinggalkan komen sokongan anda untuk watak-watak utama kisah ini, dipersembahkan oleh stesen inspirasi. Jika anda menyukai kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.